Adakah kita wajib qada solat yang kita sengaja tinggalkan semasa zaman muda dulu di atas kejahilan kita? Sebab ada setengah ustaz kata tak boleh kecuali kita terlupa atau tertidur. Mana satu yang betul? Mohon pencerahannya ustaz. Qada solat kalau seandainya seseorang tertidur atau dia terlupa di tengah jalan, dah masuk waktu solat, ternyata terlepas waktu solat. Dia tengah jalan-jalan lepas asar di mall tu sama je, 2 jam 3 jam tak terasa. Tiba-tiba sedarnya dah pukul 9, lepas maghrib, falyusalli idza dzakaraha, maka solatlah ketika ingat. Begitu juga tertidur lepas tu terbangun di pukul 9 baru terkejut, solat ketika ingat. Namun ketika seseorang meninggalkan solat kerana sengaja di atas kejahilan yang masa-masa dahulu, dia tahu solat tu wajib tapi dia tinggalkan sengaja, adakah perlu diqada? Ini khilaf berlaku di antara ulama. Kalau yang kes yang pertama tadi, ketika lupa atau ketika tertidur, sepakat para ulama kena diganti. Tapi ketika dia tinggalkan kerana sengaja, ini khilaf di antara ulama. Sebahagian ulama mengatakan tetap mengqada. Sebab apa? Kalau seandainya orang yang tertidur kan anin naim hatta yastayqidh, orang yang tertidur itu tak berdosa sampai dia terjaga. Itu yang tak sengaja pun, yang tak berdosa pun kena suruh mengganti, apatah lagi yang ditinggalkan kerana sengaja. Boleh faham tak maksudnya? Itu lebih mustahak untuk diganti. Itu dalil yang dia pakai. Ada pun yang mengatakan tak perlu diqada. Alasannya apa? Dosa-dosa yang terdahulu yang kita buat dengan sengaja, cukup hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tak ada dalil yang secara sahih dan sharih yang mengatakan kalau orang meninggalkan solat kerana masa jahil dulu, sekarang baru sedar untuk diganti. Tak ada dalil yang sharih spesifik tentang qada tersebut. Akhirnya mengatakan tak perlu mengqada. Sebenarnya khilaf di antara ulama. Sama juga jemaah dengan zakat. Dari kecil dia dah kaya, dewasa kaya, kemudian umur dah 10 tahun baru sedar, berapa tahun dia tak bayar zakat. Adakah kena diqada? Bayang kalau diqada zakat jemaah. Kalau 1 tahun aja 10 juta kali 50 tahun dia tak bayar zakat, contohlah. Tapi tak ada qada zakat. Itulah dalil yang dipegang mengatakan tak perlu diqada sebab tak ada dalil yang sahih dan sharih. Okey, Allah Taala alam bissawab.